Hello dan selamat datang ke gameplay Pokemon Ruby. Saya dah mandi dan ni dah hari ketiga di mana saya rekod ni pada hari Rabu. Ya, betul, hari Rabu. Sama juga untuk gameplay yang akan datang, iaitu gameplay ke-6. Jadi memang konsep saya buat video macam tu Jadi minta maaf sangat kalau saya tak baca komen korang. Sebab ya, perjalanan saya main game ni kemungkinan dah lebih jauh dibandingkan yang korang nampak sekarang kat YouTube. Itu saja. Rasanya saya dah ulang banyak kali di video sebelum ni. Apa-apalah. Okay, sedikit recap, saya dah kalahkan gym leader ketiga menggunakan Dark Trio yang berevolusi. Tak tahulah diorang ni apa benda sebenarnya. Yang sebelum ni ada 1 ekor, sekarang jadi 3 ekor. Saya tak nak tahu. Jadi saya dah boleh belajar card. Yang sepatutnya kita harus ke mana tu? Sekejap. Yang seharusnya kita kena ke Lavender Town, tapi saya tak tahu ke mana. Tapi sebelum tu saya perasan tak ada orang ni kan. Hello. Oh hello Risham, how you doing? It's me. Okay. Do you meet the other eats? Here the package from Professor Oak for you, Risham. He said he looked for you around Road 2. If you in the Road 2 area, please look for him. How? Okay, lagi-lagi saya rasa kalau kita nak ke Lavender Town, town map, register. Nah, senang sikit. Nah, kalau kita nak ke kita ke Vermilion, kita tak boleh ke sini sebab ada Pokemon gemuk tidur. Dan saya rasa sini Lavender Town. Nah, kita juga tak boleh ke atas, kita kena pakai tunnel, tapi pakai tunnelnya akan pergi ke Cerulean City. Mungkin boleh kok kita ke sini, road tunnel ni. Nah, tapi sebelum tu saya nak masuk ni dulu, Diglett Cave, dan saya nak tahu dia pergi ke mana. Okey, tapi sebelum tu saya nak beli Repel sebab saya tak nak hadap Pokemon yang kuat-kuat. Okey, Repel ada 2 Duit saya dah 43,000. Wow. Rasanya dah boleh beli 10. Nah, kita boleh beli Super Potion juga. Bolehlah beli 10. Duit saya banyak sebab saya lawan trainer kat SSN. Anyway, progress. Oh, yang ni trainer kat sini pun saya dah lawan di gameplay sebelum ni. Jadi tak perlu kot nak bertemu dengan diorang lagi. Tapi bukannya boleh lawan pun. Okay, mana Repel? Oh, Stardust. Boleh jual lah tapi lupa. Nugget pun ada tapi lupa nak jual juga. Ni dia, Repel. Excuse me, what? Okay. Arena Trap. Tak boleh keluar. Tak boleh. Bro. Mana tip? Okay. Nah, ni masalah ni kalau korang masuk dekat Y-Zone yang level tinggi, walaupun korang pakai Repel, korang tetap akan berjumpa dengan Pokemon yang level tinggi. That's pain in the crack. Dari saya sendirilah. Saya dapat tahu tu waktu saya pergi ke Victory Road nak lawan Pokemon League. Betul-betul annoying. Apa besarnya Diglett Cave ni? Tu. Okey, dah sampai. Hello? Pitch black. Mana ada terang lah. Oh. Okay, kita dah sampai road 2. That's new. Sini ada siapa? A fighter Pokemon just has no energy left to battle. Yeah, okay. Tak penting. I'm looking for the Pokemon Abra. Wanna trade one for Mr. Mime? Saya tak ada lagi. Dan susah lah nak tangkap Abra. Dia ni asyik lari. Korang hanya boleh berharap pada Pokemon yang korang balik. Dekat sini ada apa?
Hello? Also Pokemon learn Flash, you can get through Rock Tunnel. Oh, okay. I see. Hi, remember me? I'm one of Professor Oak Eats. If your Pokédex has complete data on 10 species, I'm supposed to give you a reward. Hah? Kau kena tangkap Pokemon untuk progress? That's new. Jap. Kena tangkap 10 jenis Pokemon untuk dapat Flash. Saya tangkap berapa? Saya baru tangkap 6. Bruh. Oh my god. Kita tak boleh dapat kan kalau tak dapat ni. Tak 10 spesies. Yup. Kita baru tangkap 6. Sepatutnya kita dah boleh progress ke tempat lain. Nak tak nak kena tangkap Pokemon juga ni. Kita balik ke Pallet Town lah. Risham, kau kenapa? Oh my god. Sekejap, saya tengok dulu Pokeball saya ada berapa banyak. Kita boleh tengok kat sini Pokeball ada 1. Wow. Okey lah, saya beli 10. Nah, puas. Okay, kita tangkap lah Pokemon dekat sini. Ni tak silap ada Pidgey dengan Rattata kan. Kita tangkap 4 jenis. Okay. Aduh. Ni kalau pukul mati ni Pokemon ni. Tu kan. Alah, leceh juga lah. Tak silap di Pokemon Ruby tak pernah. Tak terjadi. Kenapa baru sekarang? Why? Kau nak menyulitkan hidup aku yang sedih sulit ni ke? Untungnya PG saya dapat tangkap. Harapnya Pokemon berdatang taklah macam ni juga. Aduh. Okay, Rattata mana? Rattata, where are you? PG, stop. Aku tak nak berhadapan dengan kau. Aku nak Rattata. Okay, kita pergi tempat lain. Sini Pokemon apa ya? Rattata ada tak kat sini? Oh, Mankey. Hello. Hanya boleh mengharapkan Pokeball. Sebab kalau pukul mesti mati tu. Okay, dia keluar. I hate this. Masuklah dalam Pokeball. Monyet tak guna. Okay, grab ball. Nice. Okay, sekarang dah 8, tinggal 2 lagi. Ada lagi? Dia lagi. Nope. Okay, tak siap sini ada serangga kan? Hello. Okay, jumpa pun Rattata. Aduh. Leceh, sumpah leceh. Saya dah membuang 10 minit semata-mata nak tangkap Pokemon. Tinggal satu lagi ya. Okay, dia evolusi dari Raticate. Good to know. One more. Not you. Mana serangga? Caterpie. Cepat, saya nak progress. Oh my. Sini ada tak? Okay, boleh lah.
Bagi saya tangkap 10 jenis. Please, Caterpie. Tolong beri kerjasama. Oish, tinggal 3 Pokeball. Kau tinggal duduk kat dalam Pokeball. Itu je. Aku takkan guna kau. Aku akan letak kau dalam PC. Oh my god. Come on. Nah, apa yang susah sangat nak masuk dalam Pokeball? Wow. Evolusi dia. Dia rama-rama kat tu. Okay. Dah. Let's get out of here. Okay. Tak silap ke sini kan? Okay. Dah, saya dah tangkap. Sepatutnya Yep. Nah. Okay, dapat flash. Sepatutnya kita kena ke Cerulean City. Sebab kat situ ada pokok. Mungkin kita progress kat situ lah EM Case, Flash, Pikachu boleh kot. Yup, dia je yang boleh. Double team. Okay, saya dah tahu. Skip. Okay, thank you Pikachu. Okay, progress. Kita dah buzzingkan 10 minit tadi. Okay. Aduh, ni kalau dapat HM lain kena tangkap Pokemon lagi lah. Nak saya kena... Aduh, leceh juga. Kena off screen lagi tangkap dia. Mana repel? Okay, kita fikir kemudian. Besar tau. Dia bukan... Boleh cakap besar lah. Dia panjang jugalah. Jumpa lagi Diglett. Hello Diglett. Mana cut? Okay, bye-bye. Sekali lagi tu nak level 29. Repel habis pula. Okay. We have arrived. Saya nak heal Pokemon. Nak masukkan Pokemon-Pokemon yang saya tangkap tadi ke PC. So, saya tak rasa saya nak guna diorang. Kecuali kalau saya dah tahu gym leader apa Bill. Move Pokemon. Oh ya, saya ada tangkap Meowth. Lupa. Move. Kena buat satu-satu ke? Okay. Progress. Dan kali ni saya nak Charmeleon pula yang level up. Dah kira okey lah tu di antara level 28 29. Okay. Let's go. Okay. Tak silap kat sini kan? Yep, betul. I guess corrected. Okay. Dan jelas Battle Zone. Bagus sebab Pokemon saya perlu level up. Okay. Paralyzed. Tapi mati. Bellsprout. Kenapa banyak Pokemon daun kat sini? Okay. Oddish lagi. Come on. Charmeleon. Dia paralyzed. Dia tak nak gerak. Ada paralysis lah. Ada paralysis lagi.
Okay, Sweet Sand. Nah. Scratch. Bellsprout. Lagi. Why? Okay. Level 24 dah. Okay, ada Pokeball. Aerial Ace. Flying type punya move. Machop. Saya tak ada flying type Ember. Ember. Okay, boleh ni. Scratch. Okay. Onyx. Untungnya saya ada Metal Claw. Tak ada nak risau sangat. Tapi sikit. Tapi sikit. Nah. Sikit lagi. Sikit lagi Charmeleon. Nice. Kita grinding dan dapat duit jugalah. Wow, ada 2 jalan. Sini ke mana? Hello. Geodude. Level 21. Okay. Sikit lagi. Ow. Lupalah dia lemah tak ada rock type si Charmeleon ni. Tapi kenapa Onyx. Hello Onyx. Okay. Effective. Kejap lagi nak level 25 ni. Miss. Miss juga. Okay, nice. Okay, 25. Burnhill. Pakai masa api kot. Super Potion. Charmeleon. Nice. Okay. Ke sini pergi mana? Okay. Caterpie. Ember. Nice. Weedle. Venonat. Hello. Pelik design dia. Tak tahu kenapa. Okay. Hello. I'm taking the rock tunnel to go to Lavender. Kan betul? Rock tunnel mesti pergi ke Lavender Town. Ember. Nice. Senshu. Saya tak ada Pokemon air. Okay, tapi kuat juga Charmeleon. Okay, dia miss. Tak guna. Nice. Level 26. Senshu lagi. Okay. Apa yang sakit sangat? Ikan. Tak payah. Charmeleon boleh. Okay. Burn. Bagus. Ember lagi. Nah. Okay. Oh, tak ada apa-apa. Sekejap, yang ni ke mana? What is this? Cerulean City Rock Tunnel. I see. Kita level up Charmeleon lah supaya dia setara dengan Pikachu dengan ni. Okay, Growlithe. Not very effective. Sebab dia api kan. Kau roh aku. Boleh kot. Thunderbolt. Nice. Charmander. Dugtrio. Dia lemah tak ada ground type kan? Yup.
Tapi kenapa? I doesn't seem to understand. Okay. Bidri. Okay. That's new. Amber. Amber lagi. Nice. Bidri lagi. Unik design dia. Okay, dah level 27. Okay, scary face. Status bukan offense tak perlu. Nope, not yet. Sini ada apa? Rumput. Oh, dah tak ada apa-apa. Okay, kita kena ke sini. Nah, lawan ni. Patutnya Pokemon saya dah boleh level, nak masuk level 30 lah Metaclaw. Sakit. Metaclaw lagi. Geodude. Jangan cakap tiga-tiga tu Geodude. Pokemon lain lah. Okay. Okay, Machop. Okay. I see. Nah. Okay. Okay. Saya rasa seorang lagi kot. Meow. Amber. Oh, Amber tinggal satu. TP dia tinggal satu. Okay. Good for nothing. Okay, road 10. Okay. Okay, dah sampai road tunnel dan kita ada Pokemon Center kat road tunnel. Why? Oh, dan saya percaya ini pun pembantu Profesor Oak 20 species. Saya belum lagi. Everstone. Nope. Saya tak ada lagi. Mungkin saya akan tangkap off screen je lah sebab ya, di video ni saya nak progress saja. Okay. Let's go. Pikachu. Hello Pikachu. Amber. Boleh lagi tu, sikit lagi nak level 28. Okay. Clefairy. Oh. Lagi. Okay, burn. Nice. Boleh ni level 30. Okay, dan ini dia road tunnel. Let's go. Saya tengok saya punya repel cukup tak? Repel 8 boleh ke? Kan nak beli dulu. Kita cuba. Flash. Wow, salah. Flash. Wow, okay. Berbeza dengan Pokemon Ruby Pokemon Ruby hanya kecil je. Kalau ni besar. Satu gua boleh nampak. Okay. Tak saya kat sini ada trainer juga kan. Oh, okay, ada apa tu? Repel. Hello. Cubone. Okay. Amber. Okay, nice. Slowpoke. Boleh kot. Catch, scratch. Ow. Amber. Oh, dia water type.
Tukar kepada Pikachu. Salah. Pokemon. Pikachu. Okay. Thunderbolt. Suffer. Okay. Nice. Saya nak heal Pokemon saya. Dan saya lupa nak jual nugget. Tak guna. Okay. Pikachu okey lagi tu. Jadi nanti dulu ada heal. Oh, besarnya gua ni. Oh no. Ada batu Sepatutnya boleh rock smash. Okay. Slowpoke. Lagi. Why? Kau memang tak bagi aku punya Charmeleon untuk level up ke? Disable Thunderbolt. Pikachu saya dah level 30 tadi. Nice. Oh, okay. Revive. Hello. Oddish. Sungguh lemah terhadap fire type. Oh, sikit lagi. Miss. Pada muka. Bulbasaur. Mana kau dapat starter Pokemon? Aku nak tahu. Miss. Lepas tu kena burn pada muka. Aduh, sikit lagi level 29. Saya pakai repel lagi. Jadi tak boleh nak jumpa dengan Pokemon ni. Pokemon liar. Charmander. Kita tukar dulu ke Dark Trio. Manatee. Okay, langsung. Okay. SP attack dia 53. Apa yang sakit sangat? Cubone. Manatee. Okay, tak sakit tapi boleh lah. Okay, focus energy. Okay, nice. Aduh, repel ni lagi. Repel cepat habis lah. Hello? Ya dude. Berapa banyak Pokemon ni tadi? 4. Metal Claw. Ya, boleh lah. Tak adalah sikit mana. Okay. Oh no. Dia belajar magnitude. Geodude dia belajar magnitude. Mati nanti Charmeleon saya. Dah lah, tak ada revive lagi ni. Ada satu Pokemon je. Nice. Thank you for being useful. Hyper Potion. Okay, boleh tak jangan ada scene Pokemon minum potion? Tak penting pun sebenarnya. Tak nak terpaksa skip. Baca. Amber. Amber lagi. Boleh kan langsung level 30? Kita cuba Metal Claw. Harden. Boleh lagi Metal Claw. Miss. Kau miss Charmeleon. Okay. Kita dah nak masuk 30 minit Yang risau masih ada 20 minit lagi. Okay. Hello. Panjangnya. Bukan besarnya gua ni. Bukan panjang. Lain macam. Metal Claw. Nice. Dia ada. Lagi. Metal Claw.
Metal Claw. Metal Claw. Ow. Okay. Dia lagi satu Pokemon lagi ni. Dah level 30. Okay, cepat juga. Machop. Ember. Ow. Okay, okay, ow. Okay. Saya menang. Saya nak heal Pokemon saya dulu. Super Potion. Boleh lah tu. Sini ke mana? Oh, hello. Mungkin kita dapat Charizard di level 31, 32 atau boleh lambat kan 35, 36. Nice. Again. Okay, bagus. Dia masih hidup. Kau nyawa dah sikit macam tu, masih hidup. Onyx. Jangan cakap dia ada 3 Onyx. Mana kau dapat Onyx ni sebenarnya? Ow. Okay. Okay, Geodude. Okay. That's understandable. Manatute. Okay. Tolonglah, takkan setiap kali battle saya nak heal Pokemon saya. Okay, bolehlah. Okay, ada trainer lagi. Escape rope. Pokemon batu lagi. Why? Why? Ow! Apa yang sakit sangat? Graveler, what is that? Okay. Mud spot. Okay, bagus. Charizard mati. Revive tak ada masalahnya. Ini yang leceh ni. Pokemon batu kau pun lemah, tak ada ground type. Bagus, lagi bagus. Okay. Aduh, sikit lagi Charizard nak level ni Item heal tak ada lagi. Oh, ada. Okay. Sikit lagi lah dia nak level 31. Mati pula dengan gravel dia. Okay. Okay, repel pula habis. Bagus. Sini ke mana? Nah, tak ada apa-apa. Okay. Fight me. Again. Jigglypuff. Hello, Jigglypuff. Disable. Metal Claw. Sikit lagi. Ember. Dia disable, lupa. Bagus. Kau tukar kepada Pikachu, memang kena lah kau. Okay, Raw, Whirlwind itu sama. Sebab masing-masing dia tukarkan Pokemon. Good to know. Pikachu dah level 31. Bukan, Charmeleon level 31. Okay, dah boleh guna Ember. Bagus. Okay. Aduh. Berapa ramai orang kat sini? Oh, hello. Max Adder. Nak lawan dengan ni yang seram ni. Ni trainer pendaki gunung ni. Dia ada rock dengan ground type. Boleh buatkan Pokemon saya bleh. Terutamanya Charmeleon. Okay. Geodude lagi. Dia ada 3 ekor.
Okay. Aduh, Graveler lagi. I hate this Pokemon. Ow. Please, please. Nice. Tolong Charmeleon jangan mati Charmeleon. Aku perlukan kau level up tinggi sikit. This is Torment. Bukan kau Pikachu yang aku dah level up. Charmeleon. Nah. Okay. Aduh, effect habis pula. Hello. Slowpoke. Tukar kepada Pikachu. Thunderbolt. Nice. Slowpoke lagi. Okay. Slowpoke lagi. Berapa banyak Slowpoke kau ada? Okay. Okay. Aduh, ramainya trainer kat sini. Sudahlah. Aku tahu nak level up Charizard punya pasal. Korang sesat ke kat dalam ni? Okay, Clefairy. Metal Claw saya sampai ni tau. Dia boleh tidur. Charmeleon, bangun Charmeleon. Ow. Kau nak tidur berapa lama kat situ? Okay, bagus. Ow. Sikit lagi. Dia miss. Bah. Charmeleon. Please Charmeleon. Dia boleh miss Metal Claw. Penyakit betul. Tu, kau kenapa? Scratch. Okay. Super potion. Charmeleon. Okay. Aduh, banyaknya Pokemon dia. Tukar dulu lah Pikachu. Sun attack. It's okay. Thunderbolt. Miss. Metal Claw habis. Scratch. Ow. Scratch lagi. Bagus. 3-2 dah. Detada Pikachu lah. Okay. Detada lagi. Bagus. Bellsprout. Ember. Nice. Get me out of here, please. Oh, Pearl. What is that? Okay. Bila nak keluar daripada gua ni? Besarnya. Scratch. PG. Pikachu. Thunderbolt. Ow. Dia 10 level tu. Oddish ke Charmeleon?
Okay, nice. Okay, bagus. Keluar. Okay. Alah, lawan lagi. Okay, okay. One last time. Lepas tu aku nak lari selari-larinya. Thunderbolt. Okay. Nice. Get out. Okay, dah sampai Lavender Town. Heal Pokemon dulu. Saya tak nak tahu. Okay, nice. Besarnya gua tu, sumpah. Banyak juga trainer kat dalam tu. Kenapa kan? Sesat kau ke? Okay, Lavender Town. I'm sorry. Ghosts appear in Pokemon Tower. I think they are the spirit of Pokemon that Rocket kill. Weh, aku baru sampai weh. Boleh tak berhenti bagi backstory yang menyeramkan? Lavender Volunteer Pokemon House. This one is known as the grave site of Pokemon. Tanah perkuburan Pokemon. That's odd. Mr. Puji isn't here. Where he go? So what? Pokemon are so nice to hug. Okay. Sure. Those horrible rocket, they deserve no mercy. That pure Cubone mother. It was killed trying to escape from Team Rocket. Wow. Hello. Okay, name later. Nope. I will not name my Pokemon. Okay. Do you believe in ghosts? No. Haha, I guess not. That white head on your shop. Weh, kau jangan takutkan aku. Game Pokemon sepatutnya ceria dan untuk kanak-kanak. Kau boleh tak game ni berhenti bagi jalan cerita yang menyeramkan? Dan saya rasa saya nak kena pergi Pokemon Tower. Trainer lagi. Tapi lagi-lagi. Wow. Berbeza sangat dengan Pokemon Ruby yang saya main. Dan juga yang ada kat dalam anime. Di mana anime ni kan kita boleh nampak yang Team Rocket ni, dia taklah jahat tapi lebihkan ke nakal saja. Bukan nakal lah, dalam bahasa Inggerisnya mischief. Yang diorang nak tangkap Pikachu, nak buat ni. Dia buat jahat tak adalah jahat sangat seperti yang ada dalam game ni. Sampai bunuh Pokemon tak tu. Okay. Okay, sini ke mana? Ah, trainer lagi. Okay. Okay, saya rasa saya perlu tarik nafas. Ini menyeramkan. Ini menyeramkan. Jujur dari saya. Berbeza dengan Pokemon Ruby yang saya nak cakap tadi. Pokemon Ruby, Team Magma, mungkin dia jahat pada manusia lah. Macam merompak demi tolong manusia sekali. Sedangkan untuk Team Rocket, dia tak beri manfaat kepada dua belah pihak. Sama ada Pokemon ataupun manusia. Okay. Dan ini menyeramkan. Okay, dan nak tahu apa, mungkin saya akan stop gameplay sampai di sini saja. Sebab dah nak masuk 45 minit kat sini. Saya akan sambung di gameplay mendatang. Sebab di gameplay mendatang, saya yakin mesti Pokemon battle lagi. Okay, dadah.